Jemaah umrah first time, kalau boleh tengok video ni sampai habis. Satu silap ramai jemaah umrah first time buat bila beli barang umrah, iaitu ramai jemaah first time dia tak bertanya cara pakai barang umrah. Ramai orang dia beli sahaja barang-barang umrah dia dan dia bawa pergi umrah, dan akhirnya dekat sana nanti dia tak tahu pun cara pakai dan akhirnya boleh membazir sebab barang tak pakai ataupun barang tak pandai guna. Jadi kepada semua bakal jemaah umrah, lebih-lebih lagi yang first time nak pergi umrah, kalau pergi beli barang umrah, tak kisahlah beli online atau offline, kalau boleh tanya macam mana cara pakai, macam mana tutorial. Kalau tak bertanya pun cari dan tengok tutorial macam mana cara nak pakai, cara nak guna, supaya kita boleh guna barang tersebut dengan lebih baik. Kita utilize betul-betul barang tersebut masa kita umrah nanti, jadi taklah membazir dan taklah kita buang duit beli barang tapi tak pakai. Jadi kepada semua jemaah umrah, kalau nak tengok cara barang pakai, tips awareness, semua boleh follow akaun TikTok Elmaya. Assalamualaikum.